Kerajaan ikan emas Idris. Di sudut stor belakang rumahnya, Idris terjumpa sebuah akuarium lama yang berhabuk. Di dalamnya, seekor ikan emas kecil berenang sendirian. Idris tersenyum melihat sisik oranye yang berkilau di bawah cahaya matahari. Dia berjanji akan menjaga ikan itu dengan sebaik mungkin. Idris mula rajin membaca buku tentang penjagaan ikan hiasan. Dia belajar tentang kualiti air, jenis makanan, dan bagaimana cara untuk membiakkan ikan emas. Setiap petang, dia akan duduk di tepi akuariumnya, mencatat segala perkembangan ikan emasnya di dalam sebuah buku nota kecil. Idris mengajak kawan baiknya, Amsyar, untuk membantunya membina sebuah kolam kecil di halaman rumah. Mereka bekerjasama menggali tanah dan menyusun batu-batu sungai di sekelilingnya. Ini akan menjadi istana untuk ikan-ikan kita nanti, kata Idris dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, kolam itu dipenuhi dengan berpuluh-puluh ekor anak ikan emas yang cantik. Ada yang berwarna merah menyala, putih salji, dan kuning keemasan. Idris memberi mereka makan dengan penuh kasih sayang setiap pagi sebelum ke sekolah. Suatu hari, jiran mereka, Puan Salma, datang berkunjung. Dia terpaku melihat kecantikan ikan-ikan emas di kolam Idris. Wah, cantiknya ikan-ikan kamu, Idris. Bolehkah makcik beli beberapa ekor untuk diletakkan di ruang tamu? Tanya Puan Salma. Idris berbincang dengan Amsyar tentang cadangan Puan Salma. Mereka mendapat idea untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan. Mereka mula melukis poster yang berwarna-warni untuk mempromosikan kedai ikan emas Idris dan Amsyar kepada penduduk taman perumahan mereka. Pelanggan pertama mereka adalah Zaki, rakan sekelas Idris. Zaki membawa sebuah balang kosong dan memilih 2 ekor ikan emas yang paling lincah. Idris dengan berhati-hati mencedok ikan tersebut menggunakan jaring kecil. Zaki membayar Idris dengan wang sakunya sendiri. Hari demi hari, semakin ramai orang datang ke rumah Idris untuk membeli ikan emas. Idris menyimpan semua wang hasil jualan di dalam sebuah tabung berbentuk ikan. Dia merasa sangat bangga kerana usahanya membuahkan hasil yang sangat lumayan. Idris berkongsi keuntungannya dengan Amsyar sebagai upah membantunya. Mereka berdua melakukan high five kerana berjaya mencapai sasaran jualan mereka. Kita bukan sahaja dapat duit, tapi kita juga dapat gembirakan orang lain dengan ikan-ikan kita, kata Amsyar. Kerajaan ikan emas Idris kini semakin besar. Idris sedar bahawa dengan minat, ilmu, dan kerja keras, hobi yang kecil boleh menjadi perniagaan yang hebat. Dia memandang ikan emas pertamanya yang kini sudah besar, berenang tenang di dalam kolam yang luas.